Dalam video ini, kita akan membincangkan 7 jenis senjata bulat bersifat api dalam dunia Boboiboy. Bermula dengan transformasi elemental tahap pertama untuk elemen api, iaitu Boboiboy api. Biarpun tidak mempunyai senjata cakra fizikalnya sendiri, dia boleh menghasilkan gegelung bulat yang diperbuat daripada api, bertujuan untuk mengikat pihak lawan. Gegelung api ini boleh juga dibuat dengan saiz yang lebih besar dan panjang, serta melalui pemanasan maksima. Seterusnya adalah cakra api milik transformasi elemental tahap kedua Boboiboy, iaitu Boboiboy Blaze. Senjata utamanya ini berwarna campuran antara jingga dan hitam. Bersifat tajam dan panas, ia digunakan untuk menyerang lawan sama ada secara dekat ataupun jauh dengan cara membaling. Cakra api yang berupa seperti besi ini bisa membelah gunung sekalipun, namun tak mampu melawan retaka. Dan apabila Boboiboy menghampiri tahap ketiga kuasanya, dia mampu mengawal cakra ini daripada jauh secara automatik. Seterusnya, untuk transformasi elemental tahap ketiga, Boboiboy Nova muncul dengan cakra Nova. Kedua-dua senjata berbentuk separa bulat ini boleh dilempar ke arah musuh serta bergerak sendiri secara automatik menurut kehendak Boboiboy Nova, berbekalkan kuasa api yang marak. Kedua-dua cakra Nova ini boleh juga bergabung membentuk roda Nova yang menjadi kenderaan tunggangan terbang untuk Boboiboy Nova bergerak dengan pantas di udara. Dan ciri paling menarik buat senjata Boboiboy Nova ini adalah ia boleh bergabung dengan Blizzuka milik Boboiboy Blizzard, menghasilkan spinner baraju, tembakan yang dilepaskan berpusing-pusing seperti gasing, dengan kuasa pemusnah bersifat panas dan sejuk secara serentak. Seterusnya, kita beralih kepada watak selain Boboiboy pula. Panglima Pairapi, penguasa lama elemen api yang juga telah mencapai tahap ketiga Nova, menggunakan cakranya yang tersendiri dengan bentuk unik yang lebih lurus dengan serampang-serampang tajam. Kelihatannya, seperti cakra Nova milik Boboiboy, senjata Pairapi ini juga boleh bergerak sendirian, berputar-putar di sekeliling Pairapi dan terlibat dalam penghasilan serangan terkuat pahlawan tersebut berupa beliung api yang marak. Selepas pemergiannya, senjata Pairapi ini nampaknya tidak hilang, akan tetapi digunakan oleh cucunya Yanari yang menyambung legasinya sebagai ketua Puak Bara, biarpun dia bukan seorang penguasa elemen api. Untuk pengetahuan, sebelum ini, pihak Monster telah membuat desain Panglima Pairapi dengan senjata cakra bulat yang sama dengan cakra milik Boboiboy Blaze. Akan tetapi, dengan keluarnya siri Boboiboy Galaxy Baraju, desain lama telah ditinggalkan dan melalui update baru. Seterusnya adalah cakra api robotik milik robot Panglima Pairapi. Versi ini hanya muncul dalam komik dan tidak diadaptasi ke dalam siri animasi 3D Boboiboy Galaxy Baraju. Robot ciptaan Pak Pato menggunakan kuasa keyboard ini mempunyai cakra api besi dan berfungsi hampir sama dengan penguasa elemen asal yang ditirunya, iaitu Panglima Pairapi. Seterusnya adalah kuasa yang ramai telah lupa, iaitu pinggan mangkuk berapi milik Papa Zola yang telah melalui tingkatan kuasa dalam dunia game. Ini adalah parodi buat game Super Mario, yang mana watak game bermisai seperti Papa ini juga mendapat power up kuasa api. Mungkin selepas ini, dengan adanya Cimubot, Papa Zola boleh mendapat kembali kuasa pinggan mangkuk berapi dalam dunia simulasi pula. Seterusnya adalah topi perisai berapi milik Sai. Okey, sebenarnya Sai tidak mempunyai kuasa api dan topi besinya yang berpusing-pusing tidak menghasilkan api. Akan tetapi, apabila senjata ini ditangkap oleh Boboiboy api, dia mengembalikan lontaran pengguna asalnya dengan menambahkan kuasa api, menghasilkan serangan topi perisai berapi.
ke arah tuannya sendiri. Nasib baik sempat dihalang oleh Laksamana Tarong yang hebat. Itulah dia 7 senjata bulat berpusing-pusing bersifat elemen api. Yang mana satu kegemaran anda? Jom tengok video-video kami yang lain di channel ini pula.